Presiden Erdogan sekali lagi memprotes, mengatakan bahwa serangan Israel ke atas Syria dan Lubnan telah mencapai tahap di mana ia menjadi ancaman kepada Turkiye dan seluruh dunia. Bercakap kepada parlemennya sendiri, dia berkata, petikan, tiada siapa harus mencari pengembaraan di sana dan ia mesti dihentikan. Ini kata-kata Erdogan sendiri. Netanyahu. Serangan oleh Netanyahu dan rangkaian pembunuhannya ke atas Syria dan Lubnan telah sampai ke tahap di mana ia mengancam Turkiye, sama seperti dua negara bersaudara ini. Kami tidak akan berdiam diri terhadap sebarang serangan ke atas saudara-saudara kami. Kini, mereka dan orang suruhan mereka sedang membuat ancaman kononnya yang menyasarkan Turkiye. Tidak perlu untuk kamu berkata demikian. Kami sudah tahu niat, tujuan, dan sasaran kamu dengan sangat jelas. Kami nampak dengan terang apa yang kamu kejar. Kami benar-benar sedar apa matlamat utama daripada hayalan tanah yang dijanjikan itu. InsyaAllah. Kami tidak akan pernah membenarkan perkara ini. Dan kita kembali bersama koresponden kanan I24 News English, Owen Alterman. Jadi, adakah dia benar-benar serius? Anda boleh lihat dia sangat bersemangat. Adakah ini serius? Ia adalah ucapan yang serius dan ia adalah ucapan yang penting, Emily. Lihat, kita baru saja dengar bahagian tentang tanah yang dijanjikan itu. Dan ya, ada unsur agama di sana-sini. Tetapi kebanyakannya, Emily, ini bukan tentang agama. Ini tentang geopolitik. Ia bukan tentang ideologi. Ia tentang kuasa. Apa yang ingin dikatakan oleh Erdogan? Dia berkata dalam bahagian lain ucapan itu, Syria dan Lubnan adalah negara yang merdeka. Tetapi kami di Turki mempunyai untuk kedua-dua negara itu satu geografi kasih sayang. Emily, saya tak pasti sama ada awak merasai kasih sayang itu. Tetapi mereka akan merasainya di Beirut dan Damsyik. Kerana Erdogan sedang menghantar Valentine pada mereka. Pada dasarnya berkata, dan dia sebut secara terang-terangan, keselamatan Turki tidak bermula di Hatay, di Antakya, Antioch Purba dan di pantai Mediterranean. Ia bermula di Aleppo dan seterusnya ke Damsyik dan ia bermula di Beirut. Maksudnya, Emily, kami, Turki, mempunyai satu sfera pengaruh yang kami isytiharkan yang meliputi sehingga ke sempadan selatan Syria dan Lubnan dan meluas ke Laut Mediterranean. Dia bercakap tentang dan mengancam mereka yang sedang bekerja membina saluran paip untuk membawa gas dan membawa gas melalui Cyprus. Dengan berkata sesiapa yang mencabuli hak Turki seperti yang dia takrifkan sudah tentu atau hak orang Cyprus Turki seperti yang dia takrifkan hak itu sudah tentu. Jadi Turki akan bertindak balas terhadap mereka dengan keras. Dan apa maksudnya? Maksud saya, adakah mereka mempunyai tentera yang cukup kuat untuk berbuat demikian? Turki mempunyai tentera kedua terbesar dalam NATO, Emily. Ini sememangnya sebuah tentera yang sangat-sangat kuat dan menerima senjata dari Amerika. Itu satu lagi isu yang menjadi kontroversi di Amerika Syarikat. Tetapi ya, Turki memang mempunyai angkatan tentera yang sangat-sangat serius. Dan yang ini adalah satu ancaman tindakan ketenteraan. Saya rasa itu memang jelas kepada semua yang mendengar ucapan ini. Dan itulah yang Recep Tayyip Erdogan mahu kita faham daripada ucapan ini. Tetapi, ini bukan soal agama, ini soal kuasa. Ini adalah tentang Turki yang mengatakan bahawa merekalah yang mempunyai sfera pengaruh di Lubnan dan di Syria. Emily, dalam banyak cara, ini ditujukan sama banyak kepada Iran seperti mana ia ditujukan kepada Israel. Apa yang kita lihat daripada Iran dalam minggu lepas? Iran berkata, hati-hati, Lubnan adalah sebahagian daripada sfera pengaruh kami. Dan apabila kamu, Israel, menyerang Lubnan, kami, Iran, menganggap itu, sekali lagi, bertentangan dengan mana-mana prinsip undang-undang antarabangsa. Tetapi kami, Iran, menganggap itu sebagai satu serangan terhadap kami dan keselamatan kami. Dan itulah sebabnya kami rasa kami mempunyai hak. Sudah tentu, mereka tidak mempunyai hak itu. Tetapi kami mempunyai hak untuk bertindak balas terhadap kamu, Israel, atas apa yang kamu lakukan. Erdogan mengisytiharkan hak yang sama. Keselamatan kami bermula di Lubnan dan Syria. Ia tidak bermula di sempadan kami sendiri. Negara-negara ini adalah sebahagian daripada sfera pengaruh kami. Ini tiada kaitan dengan agama. Ia tiada kaitan dengan tanah yang dijanjikan. Ia tiada kaitan dengan Islam. Ini adalah kuasa mentah. Jika anda mahu, jika anda hendak, ini adalah nasionalisme. Jika selama beberapa tahun kebelakangan ini ada tuduhan bahawa Erdogan mahu menghidupkan semula Empayar Uthmaniyah, dia pada asasnya mengatakan bahawa dia memang mahu melakukannya, sekurang-kurangnya sebahagiannya. Saya rasa adalah wajar untuk membaca, mendengar dan mentafsir ucapan itu bahawa Syria dan Lubnan adalah negara yang lemah dan mereka memerlukan kekasih mereka di Turki dengan geografi kasih sayangnya untuk datang ke sana. Jadilah milikku, jadilah milikku, jadilah milikku. Kamu sedang membuat bentuk hati dan itulah yang dia mahu orang lakukan di Lubnan. Maafkan saya. Bagaimana pula dengan Israel? Macam mana keadaannya? Baik. Benjamin Netanyahu mengeluarkan kenyataan bahawa Erdogan kerana semua yang dia lakukan, menyokong Hamas, memenjarakan lawannya dan sebagainya, adalah orang terakhir yang patut membuat kenyataan moral terhadap tentera Israel. Kita ada ciapan Netanyahu di skrin. Dan kemudian Israel akan terus bertindak balas terhadap serangan proksi Iran di Lubnan, menjelaskan mengapa Israel merasakan perlu menyerang di Lubnan dan Syria.
Perlu saya katakan, Emily, bukannya saya mempertahankan Erdogan, jauh sekali. Tetapi telah berlaku perubahan dalam dasar Israel di Lubnan dan Syria dengan pembentukan zon penampan Israel di Syria selepas kejatuhan rejim Assad. Walaupun begitu, perkara itu berkemungkinan boleh dirundingkan dengan kerajaan Syria yang baru dan dengan apa yang telah berlaku di Lubnan. Memandangkan serangan yang teruk terhadap komuniti utara Israel, apa yang telah kita lihat dilakukan oleh Israel dalam beberapa bulan kebelakangan ini, terdapat perubahan dalam dasar Israel itu. Tetapi untuk mengatakan bahawa tindakan-tindakan itu menjejaskan keselamatan Turki, menjejaskan keselamatan seseorang yang sedang duduk di sana dengan kopi atau teh mereka di Istiqlal di Istanbul, betul? Tehnya memang sedap, jujur saya katakan. Kopi Turki pun begitu, tetapi ia menjejaskan keselamatan mereka. Dan atas sebab itu, apabila Israel mengambil langkah seperti itu, Turki adalah negara yang akan masuk campur dan merasakan perlu bertindak balas. Dan kita ketepikan dahulu bagaimana kita bertindak balas di sini di Israel. Fikirkan apa yang mereka fikirkan di Beirut selepas mereka mendengar ucapan ini. Seolah-olah Yusuf Allen tidak cukup perkara untuk dirisaukan dengan campur tangan Iran di Lubnan dan membina proksi di Lubnan. Baiklah, 5 tahun akan datang, dia mungkin perlu risau tentang lelaki ini, tentang Erdogan yang menubuhkan proksi di Lubnan dan merebut negara itu. Jika Lubnan sentiasa menjadi medan pertempuran untuk kuasa asing menubuhkan pengaruh, sekarang kita ada satu lagi pihak yang mahu menghantar surat cinta mereka dengan geografi kasih sayang mereka. Saya tak boleh buang frasa itu daripada fikiran saya. Ya, kerana sinisme itu memang sangat tebal. Ya. Tetapi saya rasa tajuk utama di sini ialah satu ucapan yang sangat-sangat penting melangkaui Israel dan satu ucapan yang bukan mengenai agama, ia mengenai kuasa semata-mata. Dan Erdogan sedang menanggalkan topengnya, tiada lagi penyamaran.